Alhamdulillah, syukur. Ini hari Jumaat bersamaan dengan 12 hari bulan Disember. Saya dalam perjalanan ke Mersing, Johor. Tapi sebelum tu akan RV di Arena Seremban dengan seorang lagi rider, Gogo. Kita tunggu dia. Pukul 8.30 kita punya tayar golek, InsyaAllah. Lepas tu nanti kita akan RV kedua kita di selepas tol Air Hitam, Johor. Kita akan refuel. Kita akan solat Jumaat, InsyaAllah. Dan kemudian kita akan terus ke Kampung Air Papan di Mersing, InsyaAllah. Jumpa lagi. Okay, jam dah tunjuk 8.28. Kita janji roda golek pukul 8.30. So tak ada apa-apa update daripada seorang lagi rider. So nampak gaya kita akan gerak solo ke Air Hitam lah, InsyaAllah. So next stop mungkin kita akan ni berhenti kat mana lah. Berhenti dekat Air Hitam, InsyaAllah. Kita bagi masa sikit lagi. 8.30 sharp kita gerak. Banyak geng-geng RZ ni. Nak menuju ke Tol Air Keruh. Tadi member call, dia sampai Seremban tadi 8.48. Sebab dia tak ada mesej dalam grup apa. So sekarang ni kita tuju ke Air Keruh. Tunggu dia kat sana, InsyaAllah. Sampai dah. Dia dah sampai. Dia dah sampai. Dia dah sampai. Alright. Kita nak gerak daripada RNR Air Keruh.
aja tak dengar. Apa salah lagu je? Ini bukan lah kau. Sepuluh 45. Awak Dah 1415, 1415. Tarik kata lah 13. 45 mana ada? Mereka aku 134 lah. Yelah 1314 ada 15 juga. Lama. Cari saya koyak. Ha? Saya koyak. Coba. Cari. Mana boleh koyak? Kan? Aduh. Mana ni? Aduh, kat mana? Sekejap. Saya cari. Wah, puasa ni dia langgar. Apa? Langgar ni yang saya cari. Ha. Halo. Halo. Saya tak dengar. Halo. Oh, boleh. Halo. Ya, apa kata? Takut mana? Tu UTM. Kau langgar barang kot. Ya, tu langgar lain tu. Ah. Kau ni apa? Ha? Lah. Kalau tak boleh tak payahlah bro. Tak, kau daripada kau bagi towing si kedai saya je. Kau towing lah. Tak boleh tak apalah. Tak payah masa lah. Okay. Petronas sebentar hari je. Petronas tu pasal dia level ojek tu kan, dia kena parking senang. Ni dia saya lama kan. Boleh aku isi Petronas juga. Apa Petronas? Senang kita dapat tender. Sampai Petronas. Pergi ambil tender tunjuk receipt. Tengok aku beli minyak Petronas kan. Ini kalau tak menang kan tak tahu. Tidak. Ini parking nampak sekali je. Dia full parking ya? Sampai sana. Dia full apa? Kuat tau bunyi lah. Bunyi tu okey? Bunyi okey, aku tak pernah dengar bunyi dia. Bunyi okey. Kalau kita buat motor dia dengar. Belakang ni. Pom. Oh, senang.
cantik, cantik. Sawah padi, sawah padi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana ma kunna. Ini dia budak ni. Ini budak ni. Ini Kucai alias Taril. Let's go. Welcome to Johor. Kita punya tour leader kita alias dia orang lokal, orang Johor. Ini kampung dia pun, Mersing kampung dia. Oh, nice lah. Macam teringat dekat Teluk Batik dulu. Tanjung Resang. Kita nak ke mana? Nak ke Tanjung Penyabung.
Yang tempat viral, view yang viral tu. Tengok lah. Ni pun cantik lah, pantai ni cantik. Tak jauh lagi dah. Tak jauh lagi dah. Tak jauh lagi dah, insyaAllah. Nice dekat jalan sini. Oh, oh, oh. Yeay. Yes. Kalau panas ni ada kipas. 2 biji kipas. Ni lapar sangat dah tu. Drone. Woo. Lambai lah. Ni aku tengah ambil video ni korang. Awan tebal ni, kalau tak tebal nampak lah matahari ni. Sini apa nama? Tanjung Penyambung. Ni Tanjung Penyambung. Tanjung Nama Penyambung. spesifik dia Pantai Pasir Lanun. Pantai Pasir Lanun, Tanjung Penyambung. Ha, sana tu. Itu Gunung Daik. Gunung Daik Tioman. Betul lah kan? Gunung Daik bukan dekat sini ke? Gunung Daik entah aku tak tahu. Gunung Daik kat sana, kat Riau. Riau Belah Hindun sana. Boleh Indun. Sumatera. Tak, aku tengok cerita Gayung tu. Kat Riau lah sana. Ha. Tu Tioman. Tak payah kita sini je. Sini turun sini. Aku tu pun risau nak keluar tu sebab gravel tu. Banyak kali dah tengok orang jatuh kat gravel, tanah-tanah. Tu aku tolak. Contoh anak atas jalan. Nice view. Dia masa baru lepas itu lagi air pasang. So, tu pantai dia banyak sampah naik tu. Oh. Air papan tadi kan yang Ha. tu. Tapi cantik juga. Tapi cuma banyak pokok tumbang aku tengok sini. Rumput apa semua, botol-botol. Baru je baru. Dalam ni kata. Fenomena pasang so.